Dan sehingga hari ini buktinya tak banyak dah gerakan Islam yang membahaskan negara Islam. Semua telah mencuba, Mesir mencuba, banyak mencuba, akhirnya mereka seolah-olah tak lagi menjadikan slogan. Kalau kita di negara kita pun isu hudud sudah tak lagi diangkat. Kerana ternyata suasana-suasana yang lain. Orang-orang yang mengikut parti ni, okey, mungkin dia mengikut hasrat saya yang nak Islam. Mungkin dia dapat pahala di atas kerana kepercayaan pada hasrat saya. Tapi orang yang tak bersama dengan saya, adakah dia menentang Islam? Tak apa, okey, orang yang bersama dengan dia mungkin bersama dengan hasrat baik. Kita tak apalah, di atas ijtihad dia. Tapi kalau saya tak mahu bersama dengan hasrat awak, kerana saya rasa tafsiran Islam awak tu mungkin kurang tepat. Saya mahu dengan satu lagi gerakan. Adakah berarti saya telah keluar daripada Islam kerana saya tak menggunakan nama Islam? Inilah yang menjadi masalah pada penggunaan jenama.